Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa ma ba'. Jadi hari ini saya membentangkan berkaitan tentang subjek pengantar pengajian pendidikan. Kita pergi kepada yang pertama sekali, iaitu konsep pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses yang bertujuan untuk membangunkan potensi individu secara menyeluruh dan seimbang dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sosial. Ia bukan sekadar proses pembelajaran akademik, tetapi juga merangkumi pembentukan sasiah dan nilai moral bagi melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan falsafah pendidikan kebangsaan, yang di mana di situ telah terselit beberapa konsep-konsep pendidikan seperti yang ada dalam falsafah pendidikan tu, iaitu untuk membangunkan potensi individu secara menyeluruh dan seimbang dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sosial. Dan pendidikan ini juga bukan saja memberikan ilmu semata-mata, tetapi juga membentuk seseorang untuk menjadi seorang yang berakhlak dan mempunyai sasiah yang baik. Jadi dengan pendidikan ini juga dapat melahirkan seorang insan yang seimbang dan harmoni dengan masyarakat dan sekeliling. Yang seterusnya adalah aspirasi pendidikan. Aspirasi pendidikan merujuk kepada matlamat jangka panjang yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan sesebuah negara. Pada masa kini, sistem pendidikan yang ada di Malaysia sangatlah sistematik dan dipertingkatkan di setiap tahun dan mempunyai tujuan-tujuan pada tahun yang tertentu. Dalam konteks Malaysia, aspirasi pendidikan selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu FPK, yang menekankan pembangunan insan yang holistik dan berdaya saing. Berdaya saing dengan di peringkat global, iaitu kita melahirkan ramai orang yang dapat memberikan daya saing yang kuat kepada negara-negara maju di luar sana. Aspirasi utama pendidikan termasuk yang pertama, melahirkan modal insan berkualiti dan berdaya saing di peringkat global. Jadi dengan kita melahirkan insan-insan yang berkualiti, insan-insan tersebut dapat memberikan daya saing di peringkat global, bahkan dapat juga bersaing dengan negara-negara maju di luar sana seperti China, Jepun dan lain-lain lagi. Yang kedua pula, memastikan akses pendidikan yang inklusif dan berkualiti untuk semua, iaitu ini adalah peranan kerajaan dalam memberikan akses pendidikan yang berkualiti kepada semua pelajar dan penuntut ilmu di Malaysia ini, agar sistem pendidikan di Malaysia sentiasa sistematik dan lebih maju di masa yang akan datang. Yang ketiga, memupuk jati diri, nilai murni dan semangat patriotisme dalam kalangan pelajar. Dalam sistem pendidikan juga, bahkan kita bukan sahaja menuntut ilmu dan membaca buku, tetapi kita juga membentukkan jati diri kita sebagai seorang pemimpin dan seorang pelajar yang cemerlang. Dan dalam seorang pelajar tu perlulah mempunyai sifat patriotisme, iaitu cinta akan negara kita ni, dan dapat memberikan sumbangan kepada negara kita. Dan yang terakhir, meningkatkan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreatif dan komunikasi. Pada waktu kini, banyak lagi aktiviti yang dilakukan oleh guru-guru yang berada di sekolah, yang telah mereka dilatih untuk melakukan aktiviti abad ke-21 untuk memudahkan lagi pelajar ataupun murid memahami sesuatu perkara dan juga memberikan respon yang baik selepas mereka mempelajari. Yang seterusnya,
adalah hala tuju pendidikan. Hala tuju pendidikan merujuk kepada strategi dan pelaksanaan dasar pendidikan untuk mencapai aspirasi yang telah ditetapkan. Di Malaysia, hala tuju pendidikan seringkali digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM yang menumpukan kepada beberapa aspek utama seperti yang pertama sekali adalah peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Hal ini disebabkan hal ini dapat menyediakan kurikulum yang relevan dan meningkatkan profesionalisme guru. Iaitu kalau seperti yang kita tahu, di Malaysia kita mempunyai Institut Pendidikan Guru yang melatih guru-guru untuk menjadi seorang guru yang cemerlang dan guru yang mempunyai profesionalisme. Iaitu mereka menggunakan pembelajaran abad ke-21 untuk diajarkan kepada murid-murid di sekolah nanti. Jadi dengan di situ sistem pendidikan kita akan semakin sistematik dan guru-guru yang telah dilatih akan menjadi lebih profesional dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada murid-murid. Yang kedua juga pula, pemekasan pendidikan teknikal dan vocational (TVET). Hal ini dapat mempersiapkan pelajar dengan kemahiran yang memenuhi keperluan industri. Selalu kalau kita tengok TVET ni, selalunya ada dekat politeknik ataupun college vocational iaitu KV. Dan setiap negeri mempunyai politeknik dan KV tu. Jadi dengan ada pendidikan TVET ni, dia juga dapat meningkatkan lagi kemahiran individu dalam melakukan sesebuah pekerjaan. Contohnya pekerjaan yang menggunakan kemahiran tukang paip ataupun electrical dan lain-lain lagi lah. Yang ketiga pula, pembangunan teknologi dalam pendidikan. Iaitu kita juga dapat memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Seperti kita tahu, ada juga sekolah yang telah membenarkan menggunakan tablet. Dan kerajaan juga memberikan laptop secara percuma kepada para pelajar di universiti. Dan yang keempat, iaitu pendidikan inklusif dan akses kepada semua. Memastikan semua lapisan masyarakat mendapat peluang pendidikan yang sama rata. Jadi sekiranya seseorang tu tidak mampu untuk belajar, kerajaan akan membantu seseorang tu untuk meneruskan lagi pendidikan dia ke Menara Gading. Jadi dengan itu dapatlah memudahkan lagi seseorang tu untuk menuntut ilmu dan berjaya dalam kehidupannya. Kita pergi yang seterusnya, iaitu implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Seorang guru perlulah mempunyai jiwa seorang pendidik agar murid-muridnya dapat mengikuti apa yang diajarkan olehnya. Kita pergi yang pertama, iaitu keperluan meningkatkan profesionalisme. Guru harus sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam pedagogi moden. Iaitu seorang guru perlu cari idea-idea baru untuk melakukan sesuatu perkara di dalam kelas. Contohnya BBM yang kita boleh dapat gunakan agar murid-murid dalam kelas dapat memahami apa yang kita ajarkan dengan menggunakan BBM tersebut. Dan banyak juga aktiviti abad ke-21 yang dapat digunakan oleh guru-guru. Dan kerajaan Malaysia juga melatih para guru agar mereka mahir dalam kemahiran dalam pedagogi moden ketika kini. Yang seterusnya, mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat untuk mengikuti perkembangan teknologi dan kaedah pengajaran yang efektif. Seorang guru perlu tahu untuk cara dia mengajar seseorang tu dengan cara yang efektif agar murid itu faham dengan apa yang dihampaikan olehnya di dalam kelas. Sekiranya murid tak faham, dia perlu mengambil cara lain untuk memberikan murid itu faham di dalam kelas.
Seterusnya iaitu memupuk nilai dan jati diri. Seorang guru perlu mengamalkan nilai murni seperti integriti, kejujuran dan hormat menghormati. Kita perlu mengamalkan nilai murni agar orang di sekeliling akan rasa selesa dengan kita. Apabila kita bekerja dengannya, kita akan rasa selesa, dan kita juga perlu menghormat kepada keputusan apa yang orang lakukan, dan hormat juga orang tu. Yang seterusnya, menerapkan elemen patriotisme dan jati diri kepada pelajar agar menjadi warga negara yang bertanggungjawab. Jadi di sekolah juga kita bukan sahaja memberikan ilmu, bahkan kita melatih mereka untuk menjadi seorang pelajar dan seorang rakyat yang bertanggungjawab atas apa yang mereka lakukan di negara ini. Dan kita juga menerapkan semangat patriotisme di dalam diri mereka. Yang seterusnya, peranan sebagai pembimbing dan mentor. Guru bukan sahaja seorang yang memberikan ilmu, bahkan seorang pembimbing dan mentor. Dan juga dikatakan guru ni juga adalah ibu bapa yang kedua di sekolah. Tidak hanya mengajar, tetapi juga membimbing pelajar dalam aspek sasiah, nilai dan kepimpinan. Seorang pelajar bukan sahaja mempunyai ilmu pengetahuan, bahkan dia perlu juga mempunyai adab dan sasiah yang cermelang. Jika bab kata Imam Ghazali, adab dahulu baru ilmu, kerana dulu ulama dahulu mereka mempelajari adab selama 10 tahun ataupun lebih, dan mempelajari ilmu sebanyak 2 tahun. Yang seterusnya, memberikan inspirasi kepada pelajar untuk mencapai potensi maksimum mereka. Kita juga boleh memberikan motivasi kepada murid-murid agar mereka sentiasa bersemangat untuk belajar dan tidak stres apabila mereka mendapatkan keputusan yang minimum ketika dalam peperiksaan. Dan sebagai seorang guru juga, kita perlu memberikan penghargaan kepada mereka agar mereka dapat rasa dihargai dengan usaha yang mereka lakukan. Yang seterusnya ialah meningkatkan motivasi dan kreativiti dalam pengajaran. Dengan menggunakan pendekatan student-centered learning untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik dan berkesan. Kita juga dapat menggunakan guru-guru perlulah tahu bagaimana seseorang murid tu memahami satu perkara. Contohnya, ada murid dia boleh memahami terus sekiranya guru tu mengajar, tapi ada murid yang tidak dapat tangkap terus apabila seorang guru tu mengajar. Jadi dia perlu mencari cara lain untuk bagi murid tu faham dengan cara yang lebih efektif. Sebagai contoh, membuat lagu. Membuat lagu juga dapat menarik minat murid tu untuk mendapatkan sesebuah ilmu tu. Yang seterusnya ialah mencipta suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan interaktif. Seperti saya kata tadi, iaitu membuat nyanyian yang dapat memeriahkan lagi suasana kelas ketika seseorang guru tu mengajar. Jadi murid-murid akan rasa lebih bersemangat dan tertarik dan ingin belajar dengan ilmu yang akan disampaikan pada hari itu. Jadi sebab murid pada zaman sekarang memerlukan semangat di dalam kelas, dan agar dia tidak bosan untuk dia belajar pada setiap hari. Jadi dengan itu, guru-guru juga perlu mencari inisiatif-inisiatif untuk mempertingkatkan lagi bagaimana untuk murid-murid bersemangat di dalam kelas. Sebab itu, guru-guru dilatih untuk menjadi seorang guru yang cemerlang. Kita perlu banyak idea agar dapat menarik minat lagi murid tu untuk belajar di dalam kelas kita. Jadi, yang seterusnya, mengadaptasi kepada perubahan teknologi.
guru perlu bersedia menggunakan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Contohnya, pelajaran digital, aplikasi interaktif dan AI dalam pendidikan. Banyak AI ataupun aplikasi interaktif yang telah diperkenalkan secara global untuk dalam sistem pendidikan ni. Sebagai contoh, ChatGPT, Perplexity. Kalau kita nak buat video ataupun buat slide, boleh gunakan Canva. Kalau video, kita boleh gunakan CapCut. Dan banyak lagi AI yang dapat kita gunakan. Jadi seorang guru tu perlulah mengikut peredaran zaman tu. Jadi sekiranya sekarang banyak untuk gunakan teknologi, jadi kita perlu gunakan teknologi tu agar dapat menarik minat murid di dalam kelas. Seterusnya, memastikan pelajar mempunyai kemahiran digital yang diperlukan untuk abad ke-21. Kerana di dalam abad ke-21 ni, teknologi makin berkembang dan murid pun akan tertarik dengan teknologi ketika kini. Kita pergi kepada poin yang seterusnya, pendidikan di Malaysia dan cabarannya. Kiranya kita dengar kesan-kesan baik daripada teknologi dan pembelajaran pendidikan di Malaysia ni, tetapi dalam masa yang sama juga mempunyai cabaran untuk kita mensistematikkan lagi pendidikan yang berada di Malaysia ni, kerana pendidikan itu perlu mengikut dalam peredaran zaman. Peringkat, kita pergi yang pertama, iaitu peringkat pendidikan di Malaysia. Pendidikan prasekolah, iaitu 4 hingga ke 6 tahun umur mereka. Dia tidak wajib tetapi digalakkan. Jadi dengan kita masukkan anak murid-murid ke dalam prasekolah, mereka dapat belajar ABC, alif bata, cara menulis, cara mengira dengan lebih awal, iaitu ini adalah pendidikan awal untuk kanak-kanak untuk mereka masuk ke dalam sekolah rendah. Yang seterusnya iaitu pendidikan rendah, tahun 1 hingga 6, umur mereka 7 tahun hingga ke 12 tahun. Jadi kerajaan Malaysia mewajibkan kanak-kanak yang berumur 7 tahun hingga ke 12 tahun untuk bersekolah di sekolah rendah dan percuma di sekolah kerajaan. Jadi dengan ini murid-murid akan dapat tahu sedikit asas-asas untuk belajar, iaitu asas dalam pendidikan Islam, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan lain-lain lagi. Yang seterusnya, kita pergi kepada pendidikan menengah. Pendidikan menengah ni tingkatan 1 hingga 5, umur 13 tahun hinggalah 17 tahun. Pendidikan menengah ni dibahagikan kepada menengah rendah, iaitu tingkatan 1 hingga 3, dan menengah atas, iaitu tingkatan 4 dan 5. Jadi apabila selesai saja persekolahan di sekolah rendah, murid-murid akan masuk ke dalam fasa sekolah menengah, yang di mana ketika itu mereka akan lebih menambahkan lagi ilmu mereka dan mendalamkan lagi apa yang mereka belajar di sekolah rendah. Seterusnya iaitu pendidikan lepas menengah, iaitu 18 tahun ke atas, iaitu kita seorang pelajar tu akan pergi ke Menara Gading, universiti ataupun institut yang ada di negara kita. Pelajar boleh memilih pelbagai laluan seperti STPM, STAM, matrikulasi, diploma, asasi dan ataupun TVET. Dan kita di negara kita juga menyediakan tempat melatihnya guru, iaitu Institut Pendidikan Guru ataupun IPG, yang terdapat 27 kampus di dalam negara kita yang telah melatih banyak guru-guru. Yang seterusnya adalah pendidikan tinggi melalui universiti awam, universiti swasta, politeknik, kolej komuniti ataupun institut kemahiran. Itu pendidikan tinggi ni maksud dia macam degree. Kita dah masuk ke alam degree, master ataupun PhD, iaitu kita
memantapkan lagi ilmu kita, dan kita dapat lagi mempelajari pelbagai ilmu di dalam dunia ni. Kita pergi yang seterusnya, iaitu cabaran dan masa depan pendidikan di Malaysia. Pendidikan digital, iaitu pendidikan digital ni ke arah lebih banyak penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Contohnya, ketika seseorang guru tu dia masuk ke dalam kelas, dia boleh menggunakan slide untuk membentangkan apa yang dia mahu ajar pada hari ini. Contohnya, pada hari ini dia akan ajarkan tentang rukun Islam. Dia dapat membuat slide ataupun peta minda menggunakan Canva sebagai contoh, ataupun dia membuat video seminggu awal agar murid-murid tertarik lagi dengan apa yang diajarkannya. Tetapi dalam masa yang sama, ada juga guru-guru yang telah berkhidmat dengan lama di sekolah-sekolah. Jadi mereka perlu lagi mengembangkan lagi pengetahuan mereka tentang teknologi. Guru-guru yang hampir bersara, mereka juga dalam fasa untuk mempelajari teknologi sebelum mereka bersara. Jadi dengan itu mereka mempunyai tanggungjawab dalam mempelajari teknologi agar murid faham dengan apa yang diajarkan. Yang seterusnya, kemahiran abad ke-21. Kemahiran abad ke-21 ni fokus pada pemikiran kritis, penyelesaian masalah, komunikasi dan kolaborasi. Itu kalau di sekolah ni, sebagai kita tahu, di dalam peperiksaan ataupun di dalam soalan-soalan, kita ada kebat. Itu kita perlu memikirkan sendiri jawapannya, dan kita dapat menyelesaikan sebuah masalah tersebut. Dan juga seorang murid dapat berkomunikasi dengan murid lain dengan lebih efektif dan lebih cemerlang. Sebagai contoh, mereka mempunyai sifat yakin dalam membentangkan satu perkara dan bercakap di hadapan kelas. Yang seterusnya adalah pendidikan STEM, meningkatkan daya saing dalam sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Hal ini kerana kerajaan Malaysia menekankan tentang subjek sains dan matematik itu. Kerana subjek sains dan matematik di Malaysia mempunyai kadar purata yang rendah. Jadi kerajaan Malaysia mempunyai inisiatif, berbagai program telah dilancarkan agar murid-murid lebih mendalami dalam ilmu sains dan matematik. Yang seterusnya adalah peningkatan TVET, memastikan lebih banyak pelajar mengambil laluan kemahiran bagi memenuhi permintaan industri. Ini juga cabaran yang besar untuk negara Malaysia. Hal ini kerana ibu bapa meremehkan TVET ini, kerana mereka mengatakan TVET ni tidak berkualiti pelajarannya. Padahal TVET ni memberikan juga sumbangan kepada Malaysia dan lebih memberikan peluang pekerjaan kepada orang yang berminat dalam segi kemahiran. Jadi kita juga dapat melahirkan banyak lagi pelajar-pelajar yang dapat masuk dalam TVET. Tetapi dalam kebelakangan 2-3 tahun ini, TVET semakin famous dan semakin tertarik oleh orang lain. Akhir sekali, kita pergi kepada rumusan tentang perbentangan pada kali ini. Guru berjiwa pendidik memberikan kesan positif kepada pelajar, sistem pendidikan, masyarakat dan profesion keguruan. Mereka membimbing pelajar bukan sahaja dalam akademik tetapi juga dalam sosial, melahirkan individu berilmu dan berakhlak. Ini meningkatkan kualiti pendidikan, membentuk masyarakat berintegriti dan memberikan kepuasan kerja kepada guru. Jadi, seorang guru tu dapat menyampaikan ilmu dengan lebih mudah apabila seorang guru tu mempunyai jiwa pendidik di dalam dirinya. Dengan itu, dapatkan memberikan kesan positif kepada pelajar, sistem pendidikan, masyarakat dan profesion guru ni. Guru juga memainkan peranan yang sangat penting dalam membimbing seseorang tu untuk mempunyai adab yang sangat cemerlang. Murid juga bukan sahaja cemerlang dalam akademik, bahkan dia perlu cemerlang dalam sosialnya agar dia dapat berkomunikasi dengan orang luar. Jadi sebelum saya mengakhiri perbentangan ni,
sistem pendidikan di Malaysia perlulah dipertingkatkan lagi dengan lebih efektif dan sistematik agar murid-murid dapat ilmu yang bermanfaat. Kerana dalam hadis Nabi, man salaka tariqan ilma salakallahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan membuka jalan kepadanya untuk masuk ke dalam syurga. Jadi orang yang mempunyai ilmu yang banyak, orang yang menuntut ilmu pada setiap hari, dapatkan ilmu-ilmu baharu dan menyampaikan lagi ilmu tu, Allah kemudahkan jalannya untuk masuk ke dalam syurga kerana dia mempunyai ilmu yang bermanfaat dan berikan kepada orang lain juga. Jadi mungkin sampai situ sahaja pembentangan saya pada hari ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.